Setelah bertahun-tahun kita membuat edisi terjah, menerjah premis warga asing, menerjah penempatan warga asing di seluruh negara. Di seluruh negara, saudara. Selama ini juga kita para aktivis yang ada di atas muka bumi Malaysia ini hairan bagaimana bila ditangkap sekejap saja dilepaskan, bila premis itu ditutup sekejap saja dibuka semula, bila operasi bocor. Kita tertanya-tanya, kenapa jadi macam ini di dalam negaraku yang ku cintai? Kenapa berlaku buka tutup, tangkap lepas, operasi bocor? Dan bila timbul isu berkaitan dengan penyelewengan yang berlaku di KLIA, berkaitan dengan counter setting yang melibatkan pegawai-pegawai di Jabatan Immigration Malaysia, lebih 40 orang telah disiasat, kemudian diambil tindakan. Ada yang ditukar, tidak ada, saya tak dengar yang dipecat, tak tahulah. Awak tengok macam mana nak selesai. Patutnya kena pecat, betul tak? Pengkhianat pegawai kerajaan yang khianat ini patutnya dipecat. Tapi jabatan kerajaan dia tukar unit dah. Bila tukar unit tak selesai, saudara. Sebab itu tahun ini berlaku lagi counter setting di KLIA, saudara. Tak selesai. Tukarlah kerajaan hebat macam mana, saudara. Tukarlah berapa orang Perdana Menteri, saudara. Selagi mereka tidak mengambil berat, selagi mereka tidak nampak isu ini, maka isu ini tidak akan selesai, saudara. Ini membabitkan integriti kaki tangan kerajaan. Hantarlah mereka berkursus, hantar mereka motivasi banyak kali pun, selagi mereka tidak dididik dengan jati diri, saudara, dan juga tahu halal haram sebagai orang Melayu Islam, saudara, maka jangan harap, saudara, isu pengkhianatan yang membabitkan pegawai kerajaan ini akan selesai. Patutnya yang bercakap ini bukan saya. Yang bercakap ini sepatutnya Ketua Setiausaha Negara. Yang bercakap ini sepatutnya Perdana Menteri. Yang bercakap ini sepatutnya Menteri Besar. Tetapi terpaksalah kita sebagai YB terjah yang tidak bergaji, tidak berallowance, tidak ada gaji dan allowance ini, terpaksa kita bersuara, saudara. Kerana apa kita bersuara, saudara? Kerana kita melihat kebobrokan apa yang berlaku di sekeliling kita tidak selesai sampai bila-bila, saudara. Selagi mangkuk berayun pegawai khianat ini tidak dipecat, tidak dibuang kerja, selagi itulah isu-isu berkaitan pengkhianatan, baik urusan tanah, urusan perumahan kos rendah, urusan hutan, urusan projek luar bandar, urusan pencerobohan haram, urusan pencerobohan tanah, urusan pendatang haram, warga asing, tidak akan selesai, saudara. Kita rakyat ini disajikan dengan adingan-adingan ini daripada dulu, kini dan selamanya. Tak selesai. Sebab yang duduk dekat situ bukan orang-orang yang ada mentaliti sayang kepada negara, yang ingin mempertahankan kedaulatan negara kita, saudara.
Yang ada duduk situ yang jenis nak buat duit. Yang ada dekat situ yang jenis nak mencari kemewahan duniawi tanpa melihat hukum halal haram, saudara. Tahu dia nak mentekan darah bagi makan anak bini sampai terbongkang, saudara. Ini yang berlaku, saudara. Walaupun Perdana Menteri, tapi kita ucapkan terima kasih juga lah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata kita nak benterai, tapi nak benterai tak akan lepas selagi orang di bawah, selagi mereka yang ada kuasa di bawah ini tidak melaksanakan hasrat kerajaan itu, tidak akan selesai, saudara. Sebab yang di bawah ni kuat mentekan darah, melantak, tak ada fikir dah halal haram, syurga neraka tak ada, nama saja Islam. Bila orang bertakbir raya, dia awal sekali pergi masjid dengan pakai samping, pakai songkok. Dia awal sekali duduk. Orang kata nak sembahyang raya pukul 8.30, pukul 7.30 dah. Meniti air mata tu. Allahu Akbar. Allah, subhanallah. Awak meniti. Kita tengok, bagus. Bila balik dekat jabatan, saudara, hancur, saudara. Lupa dah Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar juga, tapi Allahu Akbar terkejut tengok duit banyak mana tokeh bawa ni. Allahu Akbar, tengok. Ni saya nak tanah ni, ijah ni, tanah ni saya nak ijah ni. Baba bayar. Hayya wa mau ini tanah boleh bikin lah. Ini tanah boleh bikin lah. Kasih wang ini orang tanah wang wa bayar berapa mau. Ijah Tokeh pun bawa 200,000. Allahu Akbar. Walillahilham, hancur. Itu yang berlaku pencerobohan haram tak selesai tu. Sama juga warga asing. Macam mana nak selesai?